Haris masih ingat kali pertama dia menjejakkan kaki ke rumah banglo itu 3 tahun lalu. Rumah milik keluarga Encik Faisal dan Puan Intan itu terasa begitu asing baginya pada mulanya. Namun akhirnya, di sinilah dia merasakan dirinya paling dihargai. Sebagai seorang pemandu, niatnya hanyalah untuk bekerja demi mencari rezeki. Tetapi layanan yang diterima daripada keluarga itu jauh berbeza daripada apa yang pernah dibayangkannya. Mereka melayannya seperti ahli keluarga, bukan sekadar seorang pekerja. Setiap pagi, Puan Intan pasti akan menyapanya dan mengajaknya bersarapan bersama. Aina, anak tunggal mereka yang berusia 21 tahun, juga sering berbual dengannya setiap kali dihantar ke universiti. Tidak jarang Aina melayan Haris seperti rakan sebaya, walaupun status mereka jelas berbeza. Haris sentiasa menjaga batas kerana dia sedar akan kedudukannya. Namun jauh di sudut hati, dia menyenangi kemesraan itu. Bagi Haris, Encik Faisal adalah majikan terbaik. Orangnya tegas, mesra dan tidak pernah memandang rendah pada orang yang lebih bawah darjatnya. Haris menghormatinya seperti ayahnya sendiri. Sebab itu, apabila pada suatu malam dia menyaksikan pertengkaran antara suami isteri itu di ruang tamu, hatinya turut terasa hancur. Walaupun tidak berani mencampuri urusan mereka, dia terdengar suara Puan Intan yang meninggi kerana marah dan suara Encik Faisal yang cuba menenangkan keadaan, tetapi kedengaran begitu bersalah. Hari-hari berikutnya, suasana di dalam rumah itu menjadi sangat berbeza. Meja sarapan menjadi sepi. Tiada lagi gurau senda antara ibu dan anak itu. Sehinggalah pada suatu pagi yang cerah, Encik Faisal memanggil Haris ke beranda. Mata tuannya kelihatan sayu, seolah-olah memikul beban yang tidak lagi tertanggung. Haris, terima kasih atas khidmat kamu selama ini, katanya perlahan. Mulai hari ini saya tidak akan tinggal di sini lagi, saya dan Intan sudah bercerai. Haris tergamam. Kata-kata itu umpama satu tamparan hebat di pipinya. Encik Faisal menyambung. Dia akan meninggalkan rumah dan kereta, tetapi tidak lagi akan menanggung perbelanjaan keluarga. Dengan nada yang direndahkan, dia menambah, tolong jaga mereka berdua untuk saya. Haris menundukkan wajahnya, cuba menyembunyikan perasaan yang berkecamuk. Dia hanya mampu menjawab, baik, Tuan. Sejak pemergian Encik Faisal, rumah itu seakan-akan kehilangan rohnya. Dapur menjadi sunyi, tiada lagi bau masakan pagi, tiada lagi gelak tawa Aina yang biasanya riuh di meja makan. Yang kedengaran hanyalah bunyi detik jam dinding dan langkah perlahan Puan Intan yang kini jarang sekali bersolek. Wajahnya lesu, matanya sembab seolah-olah sudah berhari-hari tidak cukup tidur. Beberapa minggu berlalu, perubahan menjadi semakin ketara. Pembantu rumah yang lain mula berhenti seorang demi seorang. Ada yang memberi alasan mahu mengikut saudara. Ada pula yang mengatakan sudah mendapat kerja lain. Namun, Haris yakin alasan sebenar mereka adalah kerana mereka tahu gaji tidak akan dibayar lagi. Rumah banglo yang besar itu kini hanya tinggal mereka bertiga, Haris, Puan Intan dan Aina. Pada suatu tengah hari, ketika Haris sedang mencuci kereta, dia terdengar bunyi pintu gelangsa kaca dibuka dan Puan Intan berjalan ke arahnya dengan langkah yang lemah. Tidak seperti biasa, kali ini posturnya tidak lagi tegap dan berwibawa. Dia kelihatan begitu rapuh. Haris, panggilnya perlahan. Saya nak bercakap dengan kamu. Haris meletakkan kain buruk yang dipegangnya dan berpaling. Puan Intan menyusun kata dengan berhati-hati. Keadaan sekarang sangat sukar. Saya tak mampu bayar gaji kamu lagi. Duit makan pun kami terpaksa berkira-kira. Saya faham kalau kamu terpaksa cari kerja lain. Haris tidak terus menjawab. Dia memandang wanita itu, melihat beban berat yang terpikul di bahunya. Akhirnya Haris menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, Puan, saya akan terus bekerja di sini. Buat sementara waktu, tak perlu bayar gaji saya pun tidak mengapa. Cukup sekadar ada tempat tinggal dan makan minum. Puan Intan terkejut. Bibirnya terketar-ketar, tidak tahu sama ada mahu menangis atau berterima kasih. Tapi Haris, kamu pun ada kehidupan sendiri. Saya sudah anggap Puan dan Aina seperti keluarga saya sendiri, jawabnya ikhlas. Air mata yang ditahan sekian lama akhirnya gugur jua membasahi pipinya. Dia menekuk mulutnya untuk menahan esakan. Tidak jauh dari situ, dari sebalik tingkap di tingkat 2, Aina sedang memerhatikan mereka. Tangannya menggenggam langsir dengan erat. Matanya juga kemerahan. Tetapi bukan hanya kerana terharu, ada sesuatu yang lain mula bercambah di dalam hatinya. Satu perasaan kagum dan satu perasaan lain yang tidak dapat dijelaskannya.
Hari-hari berikutnya, keadaan kewangan keluarga itu tidak bertambah baik, tetapi suasana di dalam rumah mula terasa hangat kembali. Haris bukan lagi sekadar pemandu, dia kini melakukan pelbagai kerja lain. Membersihkan halaman, mencuci pinggan, menghantar dan menjemput Aina, malah membantu Puan Intan membeli barang-barang keperluan yang semakin berkurangan. Dia melakukan semuanya tanpa sebarang keluhan. Perubahan sikap itu membuatkan Puan Intan sering memerhatikan Haris dalam diam. Ketika Haris menyidai pakaian, otot-otot lengannya yang kurus kelihatan tegang kerana bekerja keras. Ketika dia menjerang air, peluh membasahi dahinya, tetapi riak wajahnya tetap tenang. Ada sesuatu yang aneh pada pandangan Puan Intan. Setiap kali memandang Haris, ada rasa kagum, ada rasa ingin bergantung, dan ada kerinduan untuk diberi perhatian yang sudah lama hilang bersama suaminya. Suatu petang, Puan Intan sedang mengemas ruang tamu. Dia terjumpa dompet kecil berisi duit belanja pasar yang semakin susut. Dia memegangnya dengan hati yang risau. Haris datang dalam diam, membawa secawan teh panas. "Teh untuk Puan," katanya ringkas. Haba dari cawan itu terasa di pipi Puan Intan. Dia memandang Haris lama, seolah-olah mencari sesuatu di dalam mata lelaki itu. "Terima kasih." Haris suaranya berbeza, lebih lembut. Haris tersenyum, tidak menyedari makna di sebalik pandangan itu. "Saya cuma nak membantu. Puan sudah lalui banyak perkara." Kata-kata ringkas itu seolah-olah menembusi benteng pertahanan Puan Intan. Dia terdiam seketika sebelum cepat-cepat berpaling. Bimbang Haris dapat melihat getaran di hatinya. Di tingkat atas, Aina juga mula berubah. Dia lebih kerap menunggu Haris pulang. Pura-pura meminta dihantar ke kedai serbaneka, padahal niatnya hanya untuk duduk berdua di dalam kereta. Ketika Haris membukakan pintu kereta untuknya, Aina akan merenung matanya lama. Apabila mereka pulang, dia pasti akan membawa sebotol air sejuk khas untuk Haris. Aina berbisik pada dirinya, "Kenapa baru sekarang aku perasan? Kenapa dia nampak begitu berbeza?" Haris langsung tidak menyedari dua hati kini tertumpu kepadanya dari arah yang berbeza. Kemesraan itu mula berubah bentuk apabila malam menjelang. Pada waktu siang, Haris masih memainkan peranannya sebagai pekerja. Tetapi apabila matahari terbenam dan rumah menjadi sunyi, suasananya terasa janggal. Ada perhatian yang berlebihan datang dari kedua-dua pihak dengan cara yang berbeza. Suatu malam, ketika Haris hendak menutup pintu pagar, Puan Intan memanggilnya dari beranda. Dia memakai gaun tidur sutera berwarna hijau lumut. Rambutnya dibiarkan lepas. "Haris, tunggu sekejap." Suaranya lembut tetapi penuh makna. Dia menghulurkan sebotol minyak kecil. "Ini minyak urut. Kamu mesti penat bekerja seharian." Haris menggeleng perlahan. "Saya tak apa-apa, Puan." Tetapi Puan Intan menyimpan semula botol itu dengan senyuman tipis. "Kalau begitu, rehatlah secukupnya. Kalau perlukan apa-apa, jangan segan beritahu saya." Pandangan matanya terlalu hangat. Haris berasa aneh, tetapi memilih untuk tidak berfikir panjang. Dia meminta diri untuk pulang ke biliknya di belakang rumah. Tetapi sebelum sempat dia melangkah masuk, dari arah lain rumah itu, tingkap bilik Aina terbuka sedikit. "Haris," satu suara lembut memanggil. Rupa-rupanya Aina sedang mengintai dari sebalik langsir. "Esok boleh hantar saya ke kolej awal sikit tak? Saya nak singgah beli bunga dulu." Haris mengangguk. "Boleh." "Nak beli untuk siapa?" Aina tersenyum. Pipinya kelihatan kemerahan dalam cahaya lampu bilik. "Rahsia." Kata-kata itu membuatkan Haris terdiam sejenak. Tetapi dia hanya menjawab ringkas, "Baiklah, jumpa esok pagi." Keesokan paginya, Aina memang pergi membeli bunga, tetapi bukan untuk rakan sekelas atau untuk tugasan. Dia kembali dengan sekuntum mawar putih di tangan. Ketika Haris mahu membantunya turun dari kereta di hadapan rumah, Aina menatap matanya dalam-dalam lalu menyerahkan bunga itu kepadanya. "Ini untuk abang." Haris tertawa, menyangka itu hanya gurauan. Untuk saya?" Tetapi Aina tidak berganjak. "Ya, untuk abang." Sementara itu dari dalam dapur, Puan Intan melihat segalanya. Senyuman di bibirnya hilang, digantikan dengan pandangan yang dingin. Sejak peristiwa mawar putih itu, suasana di dalam rumah berubah secara perlahan tetapi pasti. Bukan lagi kesunyian kerana kesedihan, tetapi kesunyian kerana persaingan. Tanpa kata-kata, kedua-dua wanita itu mula mempertahankan kawasan masing-masing, seperti dua ekor singa betina yang merebut seekor mangsa. Namun, sang mangsa langsung tidak sedar dirinya sedang menjadi rebutan.
Puan Intan mula kerap meminta bantuan Haris untuk perkara-perkara remeh. Haris, tolong ambilkan cawan di kabinet atas tu. Walaupun dia boleh mencapainya sendiri. Atau Haris, tolong urutkan bahu saya, boleh? Lenguh betul, suaranya kedengaran manja, tidak lagi tegas seperti dahulu. Apabila Haris teragak-agak, Puan Intan hanya memandangnya dengan pandangan merayu, membuatkan dia tiada pilihan. Ketika Haris perlahan-lahan mengurut bahunya, Puan Intan memejamkan mata lama. "Kamu sekarang tulang belakang rumah ni," katanya perlahan. "Bukan saja dalam kerja, tapi untuk saya juga." Haris menelan liur, tidak tahu bagaimana harus membalas. Tetapi sebelum sempat dia menjawab, bunyi tapak kaki yang tergesa-gesa kedengaran dari arah tangga. Aina berdiri di hujung ruang tamu, memandang Haris dan ibunya dengan riak wajah yang dingin. "Haris, saya dahaga. Tolong ambilkan air." Permintaan itu kedengaran biasa, tetapi pandangan matanya tidak, ada nada provokasi di dalamnya. Haris tersentak, segera menjauhkan diri daripada Puan Intan dan berdiri. "Baik, Aina." Ketika Haris berlalu, kedua-dua wanita itu saling berpandangan. Tiada sepatah kata pun yang diucapkan, tetapi perang sudah pun bermula. Pandangan Puan Intan seolah-olah berkata bahawa dia lebih berhak kerana dia yang lebih dahulu hadir dalam hidup Haris. Aina membalas dengan pandangan mencabar, menunjukkan bahawa usia muda mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Hari-hari berikutnya, mereka berdua berlumba-lumba. Aina mengajak Haris makan tengah hari di luar selepas kelas. Puan Intan membalas dengan memasak lauk kegemaran Haris dan menyuruhnya makan bersama. Mereka mendekati Haris dengan perhatian, sentuhan-sentuhan ringan dan pujian-pujian kecil. Malam itu hujan turun dengan lebat. Bunyi hujan di atas bumbung membuatkan suasana semakin dingin. Haris baru selesai menutup pagar dan mahu pulang ke biliknya. Apabila dia melintasi dapur, lampu masih terpasang. Puan Intan berdiri di situ dalam gaun tidur yang nipis, memeluk tubuhnya seolah-olah kesejukan. "Haris belum tidur?" tanyanya perlahan. "Belum, Puan. Saya nak minum air sekejap." Puan Intan mendekatinya. Jarak mereka terlalu rapat. "Saya pun tak boleh tidur. Sunyi betul rumah ni." Mata Puan Intan berkaca. Tiba-tiba dia menyandarkan kepalanya ke dada Haris. "Saya sunyi sangat." Haris kaku. Dia mahu menolaknya, tetapi tubuh Puan Intan menggeletar seperti mencari perlindungan. Dia hanya mampu memegang bahu wanita itu. "Puan tak berseorangan. Saya ada di sini." Kata-kata itu membuatkan Puan Intan mengangkat wajahnya. Tanpa amaran dia mencium bibir Haris. Satu ciuman yang teragak-agak tetapi penuh kerinduan. Haris terkejut dan cuba mengundur. Tetapi Puan Intan memegang wajahnya, meminta agar dia tidak mengelak. Hujan di luar semakin lebat, seolah-olah mahu menenggelamkan debaran di hati mereka. Apabila bunyi tapak kaki kedengaran dari arah koridor, Puan Intan segera melepaskannya. Tetapi sudah terlambat. Aina berdiri di hujung dapur, masih memegang payung yang basah. Rupa-rupanya dia baru pulang dari rumah kawan. Pandangan matanya bukan terkejut, tetapi marah. Tanpa sepatah kata, Aina melangkah masuk, meletakkan payungnya dan berjalan melepasi mereka berdua seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Tetapi sebelum naik ke tangga, dia menoleh ke arah Haris. Pandangan itu begitu dingin, tiada lagi kekaguman yang pernah ditunjukkannya dahulu. Haris tidak sempat memberi penjelasan. Puan Intan juga hanya berdiri kaku dengan wajah yang pucat. Mereka saling berpandangan, tetapi tiada siapa yang berani bersuara. Malam itu sepatutnya menjadi malam yang paling sunyi, tetapi kegelapan rahsia mula merebak seperti racun. Bukan lagi rahsia manis tentang ciuman pertama, tetapi rahsia berbahaya yang mengikat mereka dalam satu hubungan yang salah. Dan sejak malam itu, Aina tidak lagi memandang Haris sebagai seorang pemandu yang dikaguminya. Dia memandangnya seolah-olah lelaki itu adalah miliknya, harta yang tidak boleh disentuh oleh sesiapa, termasuk ibunya sendiri. Selepas kejadian malam itu, ketegangan telah berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Apa yang mengejutkan, Aina tidak menjauhkan diri daripada Haris, sebaliknya dia menjadi semakin rapat. Sikapnya tidak lagi malu-malu, bukan lagi sekadar perhatian biasa. Aina kini bertindak seperti seseorang yang menuntut haknya. Pada suatu petang, ketika Puan Intan keluar membeli barang dapur, Aina mengetuk pintu bilik kecil Haris. "Saya nak minta tolong abang angkat kotak-kotak dalam stor," katanya bersahaja. Tetapi apabila Haris mengikutnya, stor itu kosong melainkan beberapa barangan lama. Pintu tiba-tiba ditutup rapat. Aina memegang bahu Haris dan merenungnya. "Saya tahu abang cium mak malam tadi," katanya tanpa getar. Haris tergamam, hampir tidak terkata. "Aina, bukan macam tu.
Tak perlu jelaskan. Aina memotong lalu menarik wajah Haris mendekat. Saya tak peduli, tapi abang milik saya juga. Ayat itu kedengaran aneh, tetapi diucapkan dengan tenang seperti satu bisikan. Sebelum Haris sempat menolak, Aina sudah pun mencium bibirnya. Ciuman yang berani, kuat dan tidak teragak-agak seperti ibunya malam semalam. Haris terkejut. Dia berasa bersalah, tetapi tubuhnya tidak bergerak untuk melawan. Aina memegang belakang lehernya, memastikan Haris tidak dapat pergi. Selepas ciuman itu berakhir, Aina tersenyum. Kalau mak boleh, saya pun boleh. Haris mengundur, wajahnya pucat. Aina, ini salah. Aina mendekat lagi. Suaranya lembut, tetapi penuh ugutan. Kalau abang tolak saya akan beritahu mak pasal kita tadi. Abang nak kena halau dari rumah ni. Haris terdiam. Rasa takut dan bersalah merebak seperti racun. Sejak hari itu, dia hidup tanpa pilihan. Aina merampas masa dan sentuhannya. Puan Intan pula menjadi semakin berani mendekatinya apabila Aina tiada. Haris terperangkap di antara dua hubungan terlarang, terikat oleh cinta, nafsu dan keputusasaan. Hubungan sulit mereka berlanjutan selama berbulan-bulan. Tiada cinta yang sihat, hanya kebergantungan. Puan Intan memerlukan Haris untuk merasa dicintai semula. Aina memerlukan Haris untuk merasakan ada seseorang yang tidak akan pernah meninggalkannya seperti ayahnya. Manakala Haris tidak mempunyai ruang untuk menolak. Namun, tubuh tidak pandai menipu. Hubungan yang mereka lalui mula meninggalkan kesan yang nyata. Suatu pagi, Puan Intan muntah-muntah di dalam bilik air. Dia menyangka hanya demam biasa, tetapi rasa mual itu berlarutan selama seminggu. Aina juga merasakan perkara yang sama. Pada mulanya, Puan Intan menyangka anaknya hanya keletihan kerana belajar. Tetapi apabila Aina mula kerap pening dan lebih banyak tidur pada waktu siang, syak wasangka mula timbul. Kedua-dua wanita itu mula memerhatikan keadaan fizikal masing-masing. Pada suatu malam, ketika Haris sudah tidur, Puan Intan menyelinap keluar ke kedai serban nikah untuk membeli alat ujian kehamilan. Dia mengujinya di dalam bilik air. Tangannya menggeletar. 2 jalur merah kelihatan jelas. Dia menekuk mulutnya supaya tidak menjerit. Air mata jatuh tanpa suara. Pada masa yang sama, tanpa pengetahuan Puan Intan, Aina juga melakukan perkara yang sama di bilik air yang lain. Dan keputusannya adalah 2 jalur merah yang serupa. 2 wanita, 1 bumbung, 1 rahsia yang sama. Mereka berdua sedang mengandungkan anak Haris. Pada hari itu, suasana di dalam rumah terasa seperti bilik kedap udara. Haris menyediakan sarapan seperti biasa, telur goreng, roti sandwich murah dan teh panas. Dia memanggil kedua-dua wanita yang kini jarang bertegur sapa. Puan, Aina, sarapan sudah siap. Aina menuruni tangga dengan langkah yang perlahan. Puan Intan menyusul dari dapur selepas mencuci muka. Mereka duduk di meja makan, tetapi tiada siapa yang menyentuh makanan. Mata mereka bertembung seperti 2 musuh yang sedang mengacukan senjata. Haris merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Ada apa-apa masalah ke? Tanyanya. Tiada jawapan, sehinggalah Puan Intan meletakkan sudu dengan kuat di atas meja, memecahkan kesunyian yang menyesakkan. Aina, katanya perlahan tetapi tegas. Mak nak bercakap lepas sarapan nanti. Aina tersenyum sinis. Kenapa tak sekarang saja, Mak? Aina pun ada benda nak cakap. Haris memandang silih berganti antara mereka berdua. Jantungnya mula berdegup kencang. Entah dari mana datangnya kekuatan, Puan Intan menarik nafas dalam-dalam. Aina, Mak mengandung. Ayat itu jatuh seperti sebongkah batu besar. Haris terdiam serta-merta. Sudu jatuh dari tangannya, tetapi sebelum rasa terkejut itu berakhir, Aina memandang ibunya tanpa sebarang ekspresi lalu melontarkan satu ayat yang meruntuhkan segalanya. Aina pun mengandung, Mak. Suara Puan Intan pecah. Dia bingkas bangun dari kerusi. Kamu bergurau ke? Aina memandang tepat ke hadapan. Matanya berair tetapi tidak mengalah. Aina mengandungkan anak Haris. Puan Intan memandang Haris, kemudian kembali kepada Aina. Wajahnya pucat seolah-olah darahnya disedut kering. Jadi kamu berdua. Belum sempat Aina menjawab, Puan Intan sudah menghentak meja sambil menjerit. Kenapa kau? Aku yang cintakan dia. Aina membalas, suaranya juga pecah. Haris berdiri di situ, menggeletar ketakutan. Puan, Aina, jangan macam ni. Diam. 2 suara itu menjawab serentak, membuatkan Haris kaku tidak bergerak. Kedua-dua wanita itu tidak lagi bersaing secara senyap. Kini mereka berperang secara terbuka.
Bukan hanya untuk merebut Haris, tetapi untuk mempertahankan maruah, harga diri dan bayi yang sedang membesar di dalam rahim mereka. Rumah itu kini benar-benar hancur dan Haris berdiri di tengah-tengah runtuhan itu, menyedari bahawa kesetiaannya telah bertukar menjadi bom jangka yang akhirnya meletup. Selepas ledakan emosi itu, rumah tersebut bertukar menjadi medan perang, namun ia bukan perang jeritan, tetapi perang dingin yang lebih menakutkan. Pintu-pintu dihempas, langkah-langkah kaki kedengaran berat dan tiada siapa yang mahu memulakan perbualan lagi. Haris hidup seperti seorang banduan. Tiada lagi gurauan Aina, tiada lagi kelembutan Puan Intan, yang tinggal hanyalah pandangan curiga, cemburu dan marah. Suatu malam, Haris memberanikan diri mengetuk pintu bilik Puan Intan. "Puan, saya akan bertanggungjawab. Saya salah, tapi saya tak nak rosakkan hidup Puan dan Aina lagi." Puan Intan tidak terus menjawab, matanya basah, tetapi suaranya tetap tegas. "Kamu kata bertanggungjawab. Kalau kamu pilih saya, Aina akan hancur. Kalau kamu pilih Aina, saya pula yang akan hancur." Dia mengusap perutnya, tempat di mana satu nyawa yang tidak sepatutnya wujud sedang membesar. "Kamu nak pilih yang mana?" Haris tidak mampu menjawab. Dia berundur, meninggalkan bilik itu dengan dada yang sesak. Kemudian, dia mengetuk pula pintu bilik Aina. Gadis itu membuka pintu dengan mata yang bengkak. "Haris, abang akan pilih saya kan? Kita boleh pergi jauh dari sini. Saya tak perlukan mak kalau dia anggap saya ni satu penghinaan." Aina menggenggam tangan Haris seolah-olah takut kehilangannya. "Saya cuma perlukan abang." Haris menarik tangannya perlahan-lahan. "Saya tak boleh pilih salah seorang. Saya tak nak buat kamu berdua lebih membenci antara satu sama lain." Aina menangis teresa-esa. "Kalau abang tak pilih saya, abang bukan sesiapa lagi untuk saya." Haris melangkah keluar, meninggalkan dua wanita yang mengharapkan perkara yang sama daripadanya, sesuatu yang tidak akan mungkin dapat diberikannya. Malam itu, dia duduk di hadapan rumah, merenung kegelapan. Akhirnya dia faham, kesetiaan yang diletakkan di tempat yang salah boleh menjadi racun, dan cinta yang lahir dari belas kasihan boleh membawa kehancuran. Keesokan paginya, apabila Puan Intan dan Aina bangun, Haris sudah tiada. Di atas meja makan, hanya ada sepucuk surat ringkas yang ditulis dengan tulisan yang menggeletar. "Saya pergi bukan untuk lari, tetapi supaya keluarga ini boleh diselamatkan semula. Tolong jaga anak-anak itu. Mereka tidak bersalah. Yang bersalah adalah saya." Rumah itu kembali sunyi. Bukan kesunyian peperangan, tetapi kesunyian kerana kehilangan seseorang yang tidak sepatutnya mereka rebutkan. Cerita ini tamat di sini.